Intinya kacamata Mama udahlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah. Nak apa ni? Nak bayar zakat Ustaz. Nak bayar zakat? Duduk. Dah tahu kan harga zakat berapa? Dah. RM10 kan Ustaz? RM10. Ya. Betul. Nama apa? Ja Evon. Ja Evon. Ya. Ja Evon. N. Evon N. Betul tak? Evon. Tanggungan? 3 orang termasuk saya Ustaz. 3 orang termasuk awak sekali. Okey. RM30. Dah niat dah? Belum. Belum? Niat dulu. Niat dulu. Misah. RM30. RM30. RM30 je. Ni lebih. Tak apa. Tak apa, yang tu saya nak bayar tu Ustaz. Nak sedekah. Kalau nak sedekah boleh masukkan dalam tabung. Bukan Ustaz, nak bayar Apa tu? Cuba cakap terus terang. Saya tak faham main teka-teki ni. F. F? ke? Ya tak? F apa pula? Jangan main teka-teki. Saya tak pandai. Fidyah. Fidyah! Siapa yang tak puasa? Bini awak ke? Tak saya. Awak sendiri? Astaghfirullahalazim. Dah kenapa tak puasa? Dah cukup syarat dah. Berapa hari tak puasa? 3 hari tak? 3 hari. Astaghfirullahalazim. Bila tak puasa tu? Hari pertama tu lupa bangun sahur tak? Hari pertama dah tak puasa? Dah hari kedua? Hari kedua tu saya tak ingat yang hari tu puasa tak? Hari kedua awak tak ingat masuk bulan puasa? Ya. Hari ketiga pula? Hari ketiga anak saya tak bangun sahur tak? Allah. Hari keempat tak? Awak cakap 3 hari je tak puasa. Ini masuk hari keempat ni dah kenapa? Saya puasa 3 hari je Ustaz. 3 hari je awak puasa. Awak ni dah melampau. Awak ni orang Islam ke apa? Islam. Tahu pun orang Islam. Kalau orang Islam, kita sepatutnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Tak boleh buat main macam ni. Apa nak jadilah awak sekarang ni Pastikan tahun depan awak ganti puasa yang awak tak puasa ni. Lepas tu, tahun depan saya nak dengar awak puasa penuh. Boleh? Boleh Ustaz. Tak apalah. Dah. Pergi baliklah. Ustaz, nak tanya tak? Kenapa? Ustaz Gatun Jesse Man City tu kenapa tak? Ini, Manchester City ni kan bakal juara EPL tahun ni. Ustaz yakin ke? Kan Arsenal atas sekali. Arsenal tahun lepas macam mana? Dia pinjam je tingkat atas tu. Dia duduk sekejap je. Lepas tu dia bagilah City naik. Betul. Tahun lepas pun macam tu Ustaz Macam tu juga. Betul. Macam lah awak tak kenal Arsenal tu. Dah lah, pergi balik. Terima kasih Ustaz Puasa tak ini? Awak ni memang nak kena betul lah.